Jari sakit sampai nak genggam tangan pun tak boleh. Pernah tak korang sedar sebenarnya jari kita ni sakit dari tabiat harian kita? Assalamualaikum semua, saya klinik asisten di Klinik Tuah. Hari ini saya nak kongsikan punca-punca utama sakit jari tangan yang saya selalu dengar doktor terangkan dekat pesakit. Antaranya, jari atau tangan yang tercedera, mungkin terkena pisau, jari terselio. Kecederaan ini boleh buat jari pedih, bengkak dan sakit bila digerakkan. Untuk luka kecil, cuci dengan antiseptik dan balut. Ini berlaku bila tendon jadi radang akibat guna jari terlalu banyak. Contohnya, korang banyak menjahit atau angkat barang berat. Simptomnya, dari jari rasa sakit bila digerakkan, ada bunyi krak dan kadang-kadang jari rasa kaku. Bila jadi macam tu, boleh korang rehatkan jari, tuamkan ais, dan kalau teruk boleh jumpa dengan doktor untuk ubat anti radang. Kedua, disebabkan trigger finger ini buat jari terkunci dalam posisi bengkok dan susah nak luruskan. Selalunya kena pada wanita umur 40 ke atas. Ada rasa ketulan kecil di pangkal jari. Kalau masih awal, perawatan senang clean, ubat atau suntikan. Kalau teruk, mungkin perlukan minor surgery. Kalau anda rasa kebas, semut-semut dan sakit di ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, mungkin carpal tunnel di mana saraf median tersepit di pergelangan tangan. Kesimpulannya, sakit jari bukan perkara kecil. Kadang-kadang ia tanda awal masalah sendi atau saraf. Kalau sakit berpanjangan atau jari makin susah digerakkan, jumpa doktor segera supaya rawatan boleh diberikan sebelum keadaan jadi lebih teruk. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share kepada kawan-kawan dan subscribe untuk lebih banyak tips kesihatan dari kami di Klinik Tuah.